Subuh selepas hujan, beginilah keadaan di rumah Bonda Rozita Ibrahim. Bonda Rozita beritahu tak berani bawa cucu datang sini sebab dekat luar tak pasang pagar. Bahaya kalau terjatuh dari atas. Subuh lepas hujan, beginilah keadaan kat rumah Bonda. Cuba kita tengok kawasan dekat luar ni, dekat atas ruangan makan. Macam ni kan. Tengok, nampak tak awan? Dekat atas tu awan, burung. Dengar bunyi burung terkukur ni, belum basuh lagi, belum sapu. Dengar bunyi unggas. Kenapa saya tak berani bawa cucu saya datang sini? Contohnya, saya tak nak bermodalkan pagar. Pagar kat sini kos tinggi juga, yang mana boleh jimat-jimat. Ni kalau terbuka pintu, ni kalau jatuh tak ada ampun. Tak sanggup saya. Sebab tu saya takut kalau bawa cucu saya kemari. Risaunya saya. Ni sebab saya suka open concept.